mengejar pada satu-satu tempat. Jadi kita juga ada orang yang dapat membantu untuk menguruskan. Mungkin kita pegang konten, kita tahu kita pegang funding tu, tapi kita akan mempunyai hubungan yang baik dengan mereka yang mempunyai sebagai potential funding. Dan kemudiannya mungkin kita nak banner lagi dari segi ekosistem yang lebih baik. Akhirnya kurang kebergantungan dengan kerajaan itu adalah merupakan ultimate. Industri kurang bergantung kerajaan, di mana pihak syarikat swasta, GLC dan sebagainya melihat the value in the content, ataupun dia faham apa yang dimasukkan sebagai the economy of creative industry. Dia really understand, bukan sekadar dia fund, aku fund 2 million, bila aku nak dapat balik this 2 million, berapa untung aku dapat. Tetapi kalau banyaknya konten dihasilkan, misalnya kita di bawah pemandu ajak orang buat filem di Malaysia, tapi selepas filem Malaysia ada tak yang orang nak ajak filem in Langkawi atau filem in Terengganu, kalau kita nak buat filem in Terengganu, ada tak orang Terengganu yang menguruskan kita nak buat filming di sana, shooting di sana? Ada tak desk dia ataupun department yang membantu kita? Dan apakah pulangan yang mereka dapat kalau mereka membantu kita semua? Saya katakan bahawa Langkawi pun belum ada semua ini. Jadi ini juga infra yang sedang kita bina, dan ini adalah pusat segala-galanya. Jadi bagaimana nak wujudkan macam we learn from Korea, kita sebut ada FINAS, mereka ada 10 FINAS, di mana dipanggil film commission, itu wujud di peringkat local authority, bukannya di peringkat negara. Negara tu dia ada apa ni? Dia punya council yang lebih besar, tetapi every provincial level mereka mempunyai film council mereka untuk menarik orang dan memberikan bantuan dan memberikan funding supaya lebih banyak orang buat shooting, membuat filem tempat dia ada faedah yang mereka dapati. To understand the principle of the economy of the creative industry adalah satu perkara yang sukar untuk dipahami, tetapi kita mesti bersama berjuang untuk orang memahami perkara ini.